Assalamualaikum, what's up guys. Kembali kita ke podcast Sembang Seram. Okey, macam korang tahu, saya ni Muhaimin sebagai host. Dan kita ada tetamu jemputan. Tetamu jemputan kita ni datang daripada Politeknik Ungku Omar. Okey, ceritakan sedikit. Hai, Assalamualaikum. Saya Amirul Razik. Saya berasal daripada Selangor. Dan saya memang anak jati Selangor lah, kalau boleh dikatakan macam tu. Oh, okey. Nama Razik tadi? Betul. Okey. Macam Razik tahu, kita dekat Sembang Podcast Seram ni, Sembang Seram ni memang kena cerita pasal Sembang Seram lah. Okey. Cuba ceritakan sikit, ada tak cerita-cerita Sembang Seram ni? Cerita seram lah. Kalau nak borak pasal Sembang Seram ni, saya ada banyak lah pengalaman. Dekat rumah sewa saya ada, dekat rumah sewa pun saya ada, dekat poli saya ada, dekat bilik air pun saya ada Sembang Seram ni. Dekat bilik air pun ada Ada. Okey. Antara banyak-banyak tu kan, mana yang yang paling seram lah? Cerita dulu lah. Paling seram saya pernah kena kacau waktu saya tengah baring dekat katil. Saya tengah baring, saya tengah relax main phone, tiba-tiba mata saya ni nampak macam ada kelibat. Saya tengok banyak kali. Saya tengok tak ada apa pun. Ada sekali tu dia mengilai sebelah telinga saya. Saya pun dah takut lah time tu. Boleh dikatakan takut dah. Saya terus tutup phone, saya selawat, saya terus tidur je time tu. Saya dah tidur tak ke pura-pura tidur? Pura-pura tidur lah, dah tak boleh fikir apa time tu. Lepas tu kalau bangun tu dia ada lagi ke apa? Time bangun tu pun Alhamdulillah dah tak ada. Tapi still gangguan tu still ada lah dekat bilik tu. Oh, okey. Ada cerita kedua yang paling seram tak? Paling seram waktu saya tengah mandi. Tengah mandi kena kacau? Saya tengah mandi, saya tengah sabun badan saya. Tiba-tiba air pasang ni, saya pasang air. Tiba-tiba air tu tutup sendiri. Air dekat jamban tiba-tiba dia flush sendiri. Dia terbuka sendiri. Banyak lah dia kacau saya. Barang-barang semua jatuh dekat dalam bilik air tu. Saya dah takut. Saya lap badan saya terus keluar daripada bilik air tu. Okey lah, kalau macam tu kan, saya pun nak cerita sikit lah pasal boleh. seram saya kan. Saya pun pernah agak kena kacau kat rumah sewa dulu. Saya dulu duduk rumah sewa dekat Taman Cepaka. Saya pun dulu duduk ni budak politeknik juga. Oh budak ya? Politeknik Ungku Omar juga. Kau tahun bila? Saya tahun 2024. Oh, 2024. Betul. Saya daripada 1990 lagi. Uish, lama dah. Kira sini lah. Okey. Waktu dulu duduk dekat Taman Cepaka dulu, saya duduk rumah sewa kan. Waktu saya nak tidur tu, tiba-tiba rasa macam kena tarik kaki. Uish. Tengah main phone tiba-tiba kena sentap kaki. Kena sentap kaki tu. Lepas tu saya tengok sebab saya punya katil macam double decker kan. Double decker. Lepas tu kat belakang tu macam penghadang katil lah kan. Tengok-tengok tu, pocong. Uish. Saya pun pelik macam mana pocong tu boleh tarik kaki saya. Tangan kena ikat tu, macam mana boleh kena tarik tu? Saya tak tahu lah. Sebab saya tengok tu dia memang berdiri tegak je. Tarik pakai mulut ke? Tak tahu lah. Lepas tu saya pun macam, waduh apa ni kan, kacau lah. Tutup phone. Lepas tu selubung dengan selimut. Lepas tu pura-pura tidur, tak tahu dah tertidur. Bangun-bangun subuh tu, saya cerita lah dengan member-member saya, semalam kena kacau dengan pocong. Diorang tak percaya. Diorang tak kena tu yang diorang tak percaya. Tapi Taman Cepaka memang banyak kena kacau kan. Kawan-kawan saya pun ramai juga kena kacau. Tu lagi-lagi dekat dengan Taman Cepaka yang dekat belah gunung tu. Oh, dekat belah belakang sana tu. Itu memang banyak lah cerita keras-keras. Kalau boleh tahu, awak dulu duduk lorong berapa? Saya dulu duduk lorong 36 Sari 36. Oh, macam saya jauh lah. Saya Sari 15. Oh, Sari 15. Kira depan-depan lagi lah. Tapi saya pun selalu kena kacau jugalah dekat situ. Oh. Lepas tu kan, tadi ada cerita apa ni? Cerita dalam bilik air, katil. Lepas tu time saya tengah buat kerja seorang-seorang pun ada juga. Okey, tu macam best. Cuba cerita sikit. Time tu saya tengah buat assignment. Tiba-tiba saya terdengar bunyi kerusi kena tarik. Padahal saya seorang time tu, pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi saya tengah buat assignment. Tiba-tiba saya dengar ada kerusi macam kena tarik lah. Lepas tu saya tengok sekeliling saya. Saya tengok tak ada apa pun yang bergerak. Lepas tu
tak apalah, saya sambung buat kerja tapi saya pakai phone. Saya dengar lagu. Saya kuatkanlah volume tu. Tapi still dengar lagi bunyi kerusi kena tarik tu. Lepas tu saya dah tak puas hati, saya bangun. Saya bangun, saya duduk cari mana bunyi tu datang kan. Saya duduk tengok luar, saya pergi dapur, tengok tak ada benda yang bergerak. Lepas tu saya dah start cuak tak apalah, tinggal sikit je assignment saya tu. Saya sambung buat. Lepas saya sambung buat tu, tiba-tiba dengar lagi. Tapi ni dengar bunyi kerusi kena tarik dengan bunyi perempuan menangis. Perempuan menangis Perempuan menangis. Saya dah takut sangat-sangat lah ni. Saya buat laju-laju, saya tak tahu saya tulis apa dekat assignment saya tu. Saya main tulis je. Janji siap lah. Janji siap lah. Saya kemas-kemas barang semua. Lepas saya dah kemas barang, saya naik atas. Time saya nak naik atas tu, tangga saya ni macam ada ruang sikit tau. Maksudnya boleh nampak lah orang naik tangga kan. Time saya tengah naik tu, tiba-tiba kaki saya kena pegang. Kena pegang? Kena pegang macam ni. Dia grab lah kaki? Dia grab kaki saya. Saya dah, tak boleh jadi. Saya duduk relax je kat tangga tu. Itu? Saya turun balik. Saya turun balik. Saya pergi bilik air. Saya ambil air wuduk. Lepas saya ambil air wuduk, saya sambung naik balik. Alhamdulillah, lepas tu dah tak ada gangguan lagi dah. Alhamdulillah. Okay lah, kita cerita dah 3 cerita 4 cerita lah ni. Penat tak? Penat, haus lah. Haus lah. So okay guys, kita berhenti dulu kat sini. Kita rehat sebentar. Okay, jumpa akan next session nanti. Okay, what's up guys? Kita datang balik selepas kita rehat sebentar tadi. Okay, sekarang ni saya tak nak cerita seram sangat lah. Saya nak tanya lah mana asal usul si apa tadi? Razik. Razik tadi. Macam biodata lah, asal usul datang dari mana. Okay, cuba cerita sikit. Okay, macam saya still student lah. Saya student. Saya last sem ni, saya sem 5. Sem depan saya akan intern. Dan saya memang anak jati Selangor lah. Saya lahir dekat Selangor. Saya tinggal pun dekat Selangor. Saya target saya selepas politeknik ni, saya akan sambung belajar lagi lah. Saya sambung lagi. Ni diploma? Ni diploma. Saya nak sambung lah? degree. Sebab saya ada target saya lepas degree nanti. Kos apa? Kos saya sekarang engineering, electrical and electronic. Budak engineering kan? Jangan macam-macam ya guys, budak engineering ni. Padu kan? Padu. Kiranya nanti degree nanti sambung engineering juga. Betul, saya nak sambung engineering electrical. Okay. Tapi korang kalau budak engineering ni, dengar cerita kalau last sem ni budak buat FYP kan, final year project kan. Apa yang korang buat? Final year project, sem sekarang ni kita orang kena buat projek sendiri. So modal semua sendiri. Poli tak tanggung lah? Tak tanggung lah. Itu yang saya tak puas hati you. Keluar modal sendiri you. Berapa habis lah? Untuk projek saya ni, saya dah habis lebih kurang plus minus 500 lebih lah. Banyak kat tu. Untuk student 500 lebih. Itu yang saya tak puas hati you. Duit dah tak ada lah ni. 500 lebih tu dulu saya student makan sebulan tu. Silap-silap sebulan lebih boleh. 500 sekarang dah tak cukup lah. Itu lah, sekarang beli makanan pun habis sehari RM10 lebih lah. Saya sekarang pun sehari RM12, RM15. Okay lah. Kalau macam tu ada lagi cerita seram? Buat masa sekarang ni cerita seram dah tak ada dah sebenarnya. Semua habis dah saya cerita. Itu yang paling seram lah tadi. Paling seram lah. Yang lain semua saya dah tak ingat lah. Dah tak ingat lah? Saya dah malas nak ingat-ingat lah. Saya seram ni. Nanti saya jadi takut. Jadi takut? Saya jadi takut. Saya pun sebenarnya buat podcast seram ni sebenarnya saya takut gak ni. Pernah ke kena gangguan time tengah podcast? Waktu tengah podcast dulu kan, saya pernah lah datang host dulu. Dia dulu ustaz. Dia boleh bawa apa barang-barang macam barang
Barang santau pemujaan lah. pemujaan kan. Oh. Di bawah tu saya ingat kan saya nak tunjuk dekat ni penonton macam korang nak tunjuk kan. Lepas tu dia bawa tu, lepas tu dia suruh saya pegang. Uish. Itu saya seram gak Lepas tu apa jadi tu? Dia bagi saya pegang tu kan. Lepas tu dalam berapa minit, dalam 2 minit macam tu tiba-tiba saya kena rasuk. Uish, kena rasuk. Kalau Ya, korang betul. Ya betul. Kalau korang tak percaya, boleh tengok dekat YouTube saya, video yang lepas-lepas. Oh, ada. Ada. Waktu live tu saya kena rasuk. Waktu live. Waktu live tu saya kena rasuk. Dia cakap pemujaan tu daripada Thailand datang. Dia ambil sebab dulu ada dia punya macam orang minta tolong dia daripada Thailand. So barang-barang pemujaan tu dibawa balik Malaysia Tapi dia gangguan tu sampai ke rumah tak? Alhamdulillah tak sampai ke rumah Dia jadi kena rasuk tu waktu live je. Oh. Habis live, cut live tu hilang. Tu yang saya takut. Saya pun nak accept podcast ni pun saya takut-takut juga lah. Nanti elok-elok balik ni. Takut saya kena ikut ke balik rumah. Cuak saya. Balik nanti ambil uduk ambil uduk okay, solat. betul lah. Doa banyak-banyak. Okey, dah tak ada cerita kan? Saya dah tak ada cerita dah. Habis dah semua saya cerita. Dah habis dah. Okey. Itu saja daripada kami, Sembang Podcast Seram. Nanti akan berjumpa di next episode. Bye guys.